Ini ialah true wireless earbud yang korang boleh connect dua cara, Bluetooth dan juga dongle 2.4 GHz. So guys, ini ialah Sonic Gear Earpalm XP2. Dari segi specs, dia ada Bluetooth 5.4, dilengkapi dengan 13mm single dynamic driver, bateri life untuk sekali penggunaan 3 ke 4 jam dan total dengan charging case 34 jam. Juga ada pun ada feature active noise cancelling berserta transparency mode. Ada dua cara connection, 2.4 GHz dan juga Bluetooth connection. Dan juga ada pun ada IP rating IPX4. Dari segi design, charging case memang compact, mudah nak simpan dalam poket. Dan apa yang unik dia punya charging case ni ialah dia punya lid dia ni jenis transparent, so korang boleh nampak dalam. Dan juga dia pun ada built-in LED light untuk menunjukkan dia punya battery capacity dan juga untuk menunjukkan lah dia tengah charging. Dan kalau korang pusing ke bawah dia punya Type-C port dan juga dia punya dongle 2.4 GHz yang dia akan lekat via magnet. Tapi jangan risau, dia punya magnet cukup-cukup kuat. Untuk dia punya earbud dia pula design jenis berbatang. So bagi saya fitting ni memang tak ada beza sangat lah dengan kebanyakan true wireless earbud yang ada batang. Overall material buat pada plastik dan cukup ringan. Dari segi dia punya mikrofon, korang boleh dengar lah mikrofon test ni. Cuba-cuba 1, 2, 3, cuba-cuba 1, 2, 3, cuba-cuba 1, 2, 3. So guys, ini ialah cubaan mikrofon Sonic Gear Earpalm XP2. Cubaan 1, 2, 3, cuba-cubaan 1, 2, 3, cuba-cubaan 1, 2, 3. Okay, so saya guna mikrofon dia. Cuba mikrofon, cuba-cuba mikrofon, cuba-cuba mikrofon 1, 2, 3. Untuk dia punya sound quality, signature sound lebih ke arah warm and smooth sounding. Ini dia ada heavy sikit pada bass, tapi walaupun heavy pada bass, dia punya detail dia masih lagi adalah dia boleh bagi clarity yang just nice. Dari segi dia punya bass, dekat bahagian sub bass dia boleh bagi rumble yang cukup-cukup nice, tak overpowering sangat. Dan dia punya mix boleh bagi clarity yang just nice, tak picky sangat, taklah tenggelam sangat. Dan juga dia punya treble ni dia lebih relaxing lah, dia lebih smooth, tak terlampau picky ataupun tak terlampau harsh lah. So overall sound quality ni bagi saya enjoyable, sesuai lah untuk korang nak dengar lagu yang jenis lo-fi lah. Dari segi dia punya active noise cancelling dan juga dia punya transparency mode, bagi saya feature untuk dua-dua ni very so-so, jangan expect bagus sangat. Bagi saya dia bolehlah provide noise reduction yang okey-okey, macam bunyi terlampau bising tu dapat 50% reduce, macam high pitch sound tu memang korang still boleh dengar. Dan juga dia punya transparency mode bagi saya biasa-biasa sajalah. Tapi transparency mode ni kalau nak buat berbual tu macam kurang praktikal lah, so memang korang kena cabut earbud untuk berbual dengan orang. Tapi untuk highlight true wireless earbud ni ialah dia punya 2.4 GHz dongle, di mana ini memang sesuai untuk korang nak buat main game lah. Ini memang antara latency yang cukup rendah. Jadi guys, Sonic Gear Earpalm XP2 dengan harga dalam 100 lebih, bagi saya berbaloi true wireless earbud ni kalau korang nak mencari true wireless earbud yang ada dua connection dan juga nak buat main game pun sesuai. Jadi kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.